Assalamualaikum. Selamat hari raya ketiga. Ni seluar aku comel kan. Seluar ni aku baru beli sebenarnya. Aku nak share kau parcel ni. Parcel sampai waktu raya. Sebelum raya ke waktu raya? Aku tengok aku balik kampung dah. Parcel ni special sebab datang daripada Uniqlo. So Uniqlo UT, Uniqlo t-shirt. Dia keluarkan version Pokemon bersempena dengan ulang tahun ke-30. Kau tengok dia punya box pun comel gila weh. Gambar Pokemon weh. Pokeball. Which is quite cute lah box dia macam ni kan. So kita kan buka dah tengok. Generally aku sangat excited sebab dia sangat kemas. Masa aku pegang aku tahu ni Pokeball. Kita dapat baju Charizard. Weh, yang ni sangat nice. Yang ni buat lagi nice sebab aku dekat gambar artwork yang sama. Ini sangat vintage. Ini artwork card 30 tahun lepas tau. So memang ulang tahun 30 tahun aku ambil collection card aku. Ini dia. Kita ada Charizard, card S. Card ni card version lama, memang tahun 1966. So ini memang sesuai dengan ulang tahun ke-30. Sesuai dengan baju ni, memang matching, memang artwork yang sama. Design yang sama. Weh, nice gila. Nak lagi nice kita kena pakai dululah. Tapi generally kalau kau tengok compare sebelah-sebelah memang sebiji lah artwork ni. Cuma yang ni versi yang lagi kemas lah, dah besar kan. Yang kecil tu artwork dia kecil. Apa lagi? Kita cuba pakai dulu. Baling dulu baju. Sat. Memang ngam gila design dia dengan saiz XL pada badan aku lah. Aku tinggi 176 kalau kau nak tahu lah. So memang aku suka sebab design vintage. So kau boleh dapatkan baju ni dekat Uniqlo. Dan selamat Hari Raya guys.